Perbuatan Nabi memegang kedua-dua bahu Abdullah bin Umar isyarat kepada beliau supaya memberi perhatian. Yang ini ada maksud dalam setiap apa yang Nabi buat. Ya. Dalam masa yang sama, perbuatan Ibnu Umar menceritakan peristiwa tersebut. Peristiwa apa? Peristiwa Nabi pegang bahu dia lah. Ya, menunjukkan betapa beliau sangat mengingati kejadian itu. Ini dari segi teknologi, psikologi. Dari segi psikologi ada maksud bila kita pegang bila jabat tangan ni, kan kita disunatkan jabat tangan kan. Ada maksud sebenarnya, ada tujuan, ada hikmah, ada rahsia. Demikian juga kalau ayah pegang bahu anak dia. Ada tujuan, ada apa? Ada faedah dia, ya. Membuatkan lebih dekat, ya, membuatkan seorang itu merasa lebih akrab, atau membuatkan dia ingat, ya, beri perhatian.